Kami student UUM dan nama saya Chong. Nama saya Ong. Sekarang kita boleh start interview session. Boleh? Okay. Kita guna BM boleh tak? Boleh ya? Okay. Bolehkah anda menerangkan secara ringkas kedudukan dan tanggungjawab anda di kilang? Tanggungjawab saya mengarahkan staf buat kerja, baking duit sale dan masak topping. Lepas tu audit stok, clear stok, audit. Okay, so position awak manager kan? Supervisor. Yang selepas tu sudah beberapa lama anda bekerja di kilang? 3 tahun. 3 tahun. Dan Ya. cawangan apa? Ya? Cawangan apa? Cawangan UUM, Tilef UUM. Franchise. Franchise UUM. Alright. Soalan seterusnya, apakah alat atau platform komunikasi utama yang digunakan dalam kilang? Contoh WhatsApp, email. WhatsApp, email. WhatsApp dan email. Atau ada guna apa aplikasi syarikat tak? Tak ada. So, bagaimanakah anda menentukan saliran komunikasi yang hendak digunakan untuk tujuan yang berbeza? Contohnya, kemas kini segera penjadualan kaki tangan atau arahan produk. Kalau penjualan kaki tangan, kemas kini produk selalunya manager. Yang tu je. Tapi biasanya kan kalau dalam menguruskan benda-benda ni biasanya guna WhatsApp kan ke email. Ya. PDF pun okey lah. PDF selalunya PDF lah. Tapi melalui WhatsApp. Ya, betul. Alright. Okay. So, soalan seterusnya, kaedah komunikasi yang manakah anda fikir yang paling berkesan untuk mengendalikan operasi kedai harian? Macam lah? Tak jelas. Kaedah komunikasi yang manakah anda fikir yang paling berkesan untuk mengendalikan operasi kedai harian? Kaedah. Maksudnya yang tadi contohnya WhatsApp, email semua tu mana satu yang paling cik rasa yang paling best untuk guna? Face to face lah. Face to face lah. Face to face lah senang. Alright. So, boleh bagi sikit reason tak kenapa face to face tu paling berkesan? Sebab kalau cakap macam berdepan-depan ni, dia puas hati, rasa puas hati. Kan? Dia nampak macam lebih clear lah, lebih faham. Betul nampak macam lebih clear, lebih faham lah. Okay, terima kasih. So seterusnya ikut pengalaman cik untuk macam isu-isu macam problem yang lebih rumit, cik lebih prefer yang mana? Yang contohnya yang WhatsApp, email, face to face. Untuk problem-problem yang lebih difficult sikit. Tapi selalunya WhatsApp, email. Kalau email ni kadang jarang buka, selalu WhatsApp lah. Sebab kalau WhatsApp face to face. Okay. Faham. Kalau bila masa macam nak komunikasi tentang benda-benda yang sensitif sikit, cik lebih
suka untuk face to face ke, atau panggilan telefon ke, atau mesej saja? Saya lebih suka face to face lah. Boleh bagi tahu region tak? Ada tak cik, ada apa sebabnya kenapa nak face to face? Kalau face to face ni dia macam nama apa ni, Ong cakap lebih clear lah. Okey. Soalan seterusnya, adakah cik pernah ada tak miscommunication, macam cik nak sampaikan benda ni tapi orang lain dia tempat yang lain, dia fahamkan yang lain? Macam kita nak sampai macam mana? Kurang jelas. Contohnya macam cik nak bagi tahu apa tu, nak hari ni nak buat apa-apa, lepas tu kerana cik menggunakan contohnya WhatsApp, tapi orang tu dia misunderstanding, dia salah faham. Oh, tak pernah. Tak pernah lah. Okey. Kalau contoh biasanya kan, macam cik yang kata WhatsApp yang paling banyak digunakan kan untuk mengendalikan daily operations yang semua tu kan. Okey. Soalan yang last. Ada tak apa-apa improvement atau untuk bertambah baik atau apa cadangan untuk gunakan saluran yang mana yang cik cadangkan? Internet. Sebab kami selalu sistem PC. Kadang lain yang tu je. Yang lain semua okey tak ada masalah. Okey. Ramai sangat. Jadi PC tu mungkin problem sikit lah, dia punya line tu slow. Boleh cik explain lagi? Tak berapa faham. Internet. Okay. Line. Kalau boleh tu nak tambah baik lah. Oh, dari segi internet. Pihak internet. Okey. Tapi ramai line dia makin slow. Oh, faham. Ada problem. Tengah update. Tapi ikutkan cik, memang biasanya cik lebih prefer, lebih cadangkan untuk guna WhatsApp dan face to face kan? Okey. Faham? Jadi itu sahaja. Ya. Alright. Terima kasih cik, sorry ganggu Thank you. Sama. Terima kasih. Thank you. Okay. Alright. Bye. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih.